Abu Jahal kata begini sebenarnya, aku golongan anak buah lain. Muhammad anak buah Bani Hashim. Dia Bani Hashim, Bani Manah, Bani Abdul Manah, Bani Zahrah ke apa ni, itu apa panggil kelompok-kelompok Arab zaman dulu. Kalau kita sini enggak kawan orang pasal bukan orang pasal putih, kadang-kadang ni kita bertawah pasal bukan. Dia mari itu bertawah Bani Abdul Manah, Bani Zahrah, Bani Hashim. Muhammad ni daripada keluarga Bani Hashim. Abu Jahal ni daripada Bani berapa Mu'tainah. Dia kata kami ni lama dah, berpuluh tahun, beratus tahun dah duduk tewah Bani ambil uri. Bani Hashim boleh makan orang haji, kami boleh makan lama. Nak ambil undi, nak ambil gapo supaya berebut pelih raya lah. Orang pas beri kai sarung, amnu beri kai sarung. Orang pas beri piti, amnu beri piti. Orang amnu beri baju, orang pas beri baju. Akhir sekali ya, Bani Hashim kata, Muhammad kata, Nabi Muhammad ni Nabi. Sudah. Ini orang Nabi. Sini pucanya Muhammad ilah. Bani Hashim ni ilah, mai ilah. Dia kata Muhammad ni Nabi sudah. Kawan arti Nabi lah ke mana? Ni puca uqdah, puca komplikasi sini. Artinya dia yakin Muhammad ni betul. Tapi dengan sebab nak bertanding. Tak erok. Kerana Muhammad mengaku dia Nabi. Kawan nak kata Nabi kata, tak percaya lagi. Ni masalah besar. Wajahadu biha wastayqanata anfusum zulman wa atwa. Tuhan kata, "Hey Muhammad, orang lawanmu ni bukan kerana musalah. Dia zulman kerana jahat. Wa atwa degil. Buat degil, buat jahat ni kan. Dia relalah lawan pesmusuh. Pah lala ni pah kiamat pun ada je orang. Jadi supaya hak lagu tak ada pada kita mikir. Kewajipan kita tu buat sebenar. Bukan nak jaga anak buah, bukan nak jaga diri, jaga benda sebenar. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran turun nak jaga kebenaran. Wabil haqqi anzalnahu. Kerana kedaulatan kebenaran aku buat turun Quran. Dan Quran ni sah benar. Kerana Quran ni mari pada aku. Bukan mari pada orang ni boleh jadi cakap bohong, boleh jadi terlupa, boleh jadi salah, boleh jadi terlupa banyak. Tapi aku salah dak, terlupa dak, bohong dak. Kerana aku tak ada pentingnya diri. Allah Ta'ala Tuhan kita tak ada pentingnya diri. Kita bohong dengan orang, kadang-kadang kita nak pitih orang, nak suruh orang undi, nak bini dia, nak anak dia, nak berapa banyak perkara lah kita nak gotu, nak gotu. Allah Ta'ala nak berapa? Nak pitih, dia nak beli caklah. Ada apa? Sebab itulah para hadirin semua amba baca benda-benda gini ni supaya kebenaran yang dibawa oleh Quran ni kita pegang. Tak ada la raiba fi, tak ada sebarang keraguan lagi tentang betul pada Quran. Satu. Yang kedua balik asal. Apa namanya? Ayat tadi kita baca, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Mungkin mengaji ya Muhammad dengan daulat Tuhanmu. Ketika tu Nabi tak jadi Nabi lagi, baru nak jadi Nabi baru. Mu kena baca dengan daulat Tuhanmu. Nabi nak kenal kepada Tuhan, muka hari tu baru diperkenalkan Rabb pada dia. Maka untuk nak suruh manusia kenal Tuhan, Jibril sebut alladhi khalaqa. Tuhan ni Muhammad. Kalau tanya aku kat gini lah, alladhi khalaqa. Ia buat segala benda atas dunia ni, tak ada sah dari sendiri. Baik wupuk, daun wupuk sorak, baik pohon kayu besar, baik pasir halus, baik udara, tak ada hak jadi sendiri. Semua kena buat. Kalau yang buat siapa dia? Kalau nak kata manusia buat bumi, manusia buat bumi, buat langit. Baik, kalau manusia buat bumi, manusia nak duduk atas apa? Ketika bumi tak ada lagi, bumi tak ada lagi, manusia buat bumi. Lepas ketika tu manusia duduk atas apa? Tukang buat rumah ni, dia duduk atas benda. Dia berdiri sigar, dia berdiri tu nak buat batu, nak buat ni. Baik manusia, kalau manusia buat bumi, buat langit, dia nak duduk atas apa? Ketika bumi tak ada lagi. Dia nak minum air tuan, air tak ada lagi tingkat. Air kena buat sendiri, bumi kena buat sendiri, udara kena buat sendiri, oksigen kena buat sendiri, nitrogen kena buat sendiri. Tingkat tu tak ada lagi apa. Dia kata-kata duduk terapung-apung. Tahu udara. Air tu udara ada dah. Kalau udara ada dah, dia tu waktu Tuhan yang buat udara, tidak orang. Sebab tu dalam kitab tak Jawi kita dia panggil dur tasalsul. Manusia tidak boleh sekali-kali buat makhluk. Buatnya. Pertama manusia paklala ni, manusia belah mana pun dia nak buat benda, dia kena cari bahan mentah kita panggil.
Kita nak buat gula, nak cari daging. Takkan nak gula daging pun tak ada, gapo tak ada. Lepas tu ni buat kan? Tak apa kan buat. Mana ada tukang gula, daging tak ada, nyo tak ada, air tak ada, gapo dia. Mana buat cik? Daging-daging tak mana? Tak apa, kalau yang buat gula tak payah daging. Bapaknya gap lagu mana? Mengaruh. Faqidul apa namanya? Al-adam la yaf'al. Benda tak ada, dia tak boleh buat. Mesti ada. Wa faqidul syai' la yu'ti. Orang tak ada gapo sekali tak boleh bagi. Jadi kesimpulannya yang buat ni alladhi khalaqa ialah ar-rabb. Ar-rabb Tuhan. Orang kita bertuah boleh terima Islam, dia kita mengaku Allah Tuhan kita. Dia kita bersapuh hati Allah memang layak jadi Tuhan. Kerana Allah ni ada, belum pada ada segala-gala. Wajibul wujud kita panggil. Wajibul wujud. Wajib ada. Allah ni jenis zat yang kena ada. Belum pada langit bumi ada, Allah ada. Belum pada udara ada, Allah ada. Maka dia buat. Dan dia buat pula tidak menggunakan bahan mentah. Kita buat rumah, nak cari semen, nak cari kayu, nak cari batu-batu, baru boleh buat rumah. Kalau bahan mentah seminta tak ada, buat banyak. Tuhan, kelebihan dia buat apa-apa, kun fayakun. Kun, ada, fayakun maka ada com. Tak faham, kalau tak faham tu tanda faham. Kalau tu yang berasa payah nak faham, berasa payah nak faham, itulah tanda faham. Oh, lagu tu Tuhan. Jadi sampai bila pun orang payah nak faham, kacau dia melalui sifat-sifat dia. Sebab tu Allah Ta'ala sendiri bernama dia 99. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala mempunyai nama 99. Ya kalau lok kita bernama beratus ribu lah. Tapi dia sekat 99. Kalau 99 padan dia. Al-Qadir yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa, kita tahu nama dia Al-Qadir. Tuhan yang Hanallah, Al-Aziz. Tuhan yang bijak, Al-Khabir. Tuhan satu, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fardus Samad. Sebab tu Nabi kita Muhammad dalam banyak-banyak doa dia. Allahumma inni ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa ushidu malaikatal muqarrabin bi annaka antallahu al-wahid al-ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Tuhan, aku minta mungkau habis segala makhluk ada ni supaya dia dengar aku bersaksi. Aku sangat jadi saksi bahawa aku minta segala makhluk ni biar dengar lidah aku wayak, dan aku minta segala malaikat hak duk pikul arah musim malam ni, dan aku minta supaya malaikat-malaikat orang rapat dengan mu dengar belaka bi annaka antallah, bahawa mu ialah Allah al-wahidu sa, al-fardu tunggal, as-samadu serba ada, alladzi lam yalid yang tak beranak kanak, walam yulad dia tidak dia jadi anak orang, walam yakul lahu kufuwan, tak ada benda hak serupa dengan dia. As'aluka ya Allah an tusalli ala Muhammad. Aku minta padamu nya, lepas pada aku saksi ni, aku nak minta mu beri rahmat pada aku bagi Nabi mu Muhammad. Wa antaghfir dzunubana, aku minta mu ampun kalau kesalahan. Ini adalah banyak-banyak doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta Allah kau habis segala malaikat langit, malaikat bumi gapo, biar dia dengar bahawa aku saksi bahawa mu salah. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ikna apa doa bin. Kalau kita apa doa Nabi ni selain pada kita nak ulangi balik apa paling bersama mulut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada doa tu akhirnya timbul perasaan dalam tubuh kita pandai minta. Mula-mula kita belajar dulu cara minta, dengan cik kita minta, dengan mak kita minta, akhir-akhir kita pandai juga minta. Ini para hadis semua benda yang menyebab kita. Jadi alladzi khalaqa ni nama Tuhan pertama diperkenal oleh Allah kepada manusia di muka dunia. Apa kita kata buat apa Tuhan buat orang, bila buat orang kadang-kadang salah masuk neraka, kalau orang itu tak salah molek dalam masuk syurga. Kalau tak buat lalu orang, kau tak buat lalu orang, tak usah buat orang. Itu memang persoalan timbul lah kepala orang juta tahun begitu. Dan kita dengar atas dunia orang panggil ahli falsafah, ahli fikir, Sokrat, Aflatun, Aristotle, ahli fikir orang Greek, orang Yunan, ribu-ribu tahun dulu. Betul kau tidak ada orang ni kalau legenda, wallah alam. Tapi Sokrat kata kita ni kena ada Tuhan, kena mengaku Tuhan ni ada. Kalau Tuhan ni tak ada pun kita kena kata ada Tuhan. Hak tu sabtu dah. Kerana dia kata
Orang hok nelan di muka dunia ni, ketua askar apa, ketua raja gapo askar, piti banyak ko. Tak semua saja siapa belaka. Ketua askar ni, bawah dia ni ada segala piti mah negeri duk tangan dia. Raja negeri ke presiden negeri bila tok satu orang tu panglima perang, maka sebanyak mana kelekat perang disuruh pada kawan tu belaka. Piti lah, orang lah, strategi lah belaka. Tiba-tiba ada juga ketua perang kalah perang, menunjukkan ada benda lain yang jadi halangnya.